hari kini ke ha. Jam panen hari ah. Aku cek orang gaya aku ke jam panen situ ke hari. Ada orang gaya mesti muda. Awak yang tak lama baca nak suruh. Semua saja hari ini. Mak, Kacau dan yang. ada nejan. Mana ini jangan aku jauh jam panen. Iya siru jan be. Kau lo pasal baju apa? Dah dah mana jauh jangan. Oh, jam panen hari ngaku dah mas sakit peluang. Kawan nejan ah. Yang nak muda nak kan enggak ada. Naik ke rumah. Sakit peluang. Naik ke rumah. Zah, naik ah. Tania. Basah sekali badan ah. Hah? Mandai jauh jangan. Kawan nejan deh. Tuang sekolah. Kau hari buru yang kau cukup jauh jam panen hari nang cukup hari juga. Aku sakit kepaluang. Duduk sini nak. Kita balik kau ha. Tahu mak. Kau apa sanjai mau nak? Cuci itu ya. Makalah lama tu nak. Oh. Lama. Oh. Kalau kau bangun, tinggal bangun dulu. Hah? Tinggal bangun dulu. Biar. Betul lah. Tinggal apa ada nak pindah sana. Tinggal apa dulu. Anak lah kadang kerja kaki je lah. Alah, puasa dapur tadi ya. Dia banyak air kira. Nah, kita bakar periuk dia kari yang air dia ngah. Ini Jan lama ngopi je. Kopi terlalu so Ada. kau kocan tali aja lah. Kucing tali ada lai. Indah tadi dan peragak kaparak di tengah jalan aduh ada cerak ciri iki sampai lakar ya. Tu dapat tali dah. Dia tali dah kucing dah ngopi sana aku tali pia tu nak aku. Dia enggak balik ke dapur ni. Anak deh masuk. Ha? Anak tadi. Nak dah deh. Iya. Mande jan tadi kawan jali hari ku jam panen ni mande jan ya. Dia pakai keluar baca juga. Dan tanya anak kau tadi mah di rumah atau di luar? Lalu sudah sampai mandai tadi. Itu yang terlalu. Belakang lah. Gagak lah biar kopeda lah usia lah. Kan dia itulah kau. Kok kau dibaca-baca? Naniko tiba di rumah sekolah, kalau tiba di umur kok lah ekstrakurikuler nama je orang. Kuliah. Lah ekstrakurikuler. Lah bonusnya. Nampak lubang alih ada lah. Untuk sampai kini lah nampak dia lah. Gaya mengerti ke bini ya. Nyala bini ya, daman-daman kuat dah pandai sini kita serang ya. Tak ada itu. Kok daman-daman pula semua daman sebab entah sekarang ke dulu, entah kau entah dia, nak ke dulu. Kau kok buang-buang kecil ada kah? Kau ada you tu jam panen ada. Ya kok kau mati tak tersangkut hujan panas lah. Tapi kau lah barang malam, ayo. Gak balain lah soal lalu asal. Kadang-kadang rumah kadang terbakar itu. Nah, tu nak cerai apa sinda? Kadang-kadang pematang sawah nalah diarak gelodoh. Dah, dia tu kita dah panjang pengenalan dah. Kalau panjang pegana kau lebih laki baru kau dia.
tu laki dia leh. Tu you jaleh kali itik tu. Apa ngecek na ciri kareh? Ciri itik kareh cek. Saya lunak tadi kau ramai kacang. Iyo, lunak lah seroda kena dah. Itulah banyak nak kering kecil ni. Ada. Kau dapat di siku lah nak kata dia indah. You dah arik lah nyo. Dah. Dah? Dah. Rangan nyo dah arik dah. Dah. Kat pakai lah kemarin kau pang sah kecil aku ha. Ambil ke saya duduk ah. Duduk. Duduk. Ambil ke saya diam aku. Duduk ang ambil kurisai duduk sebelah apa ang. Dah lama aku pilih dah. Agak masuk angin dah suara tu. Masuk angin bala kah? Pak. Betul. Ang. Ama ang. Kini gak lain rasa perasaan. Beko kok payah, Pak. Hah? Kok payah, Pak, Beko? Bapai. Wah, Pak, balik dah stay kau dah, Pak. aku ada tong Beko kah setia tu. Stay daging, Pak. Yo nangan lah dengan cek lu. Dah sun dah. Kak siang cak bak siang macam ni. Terus dah. Dan stay, Pak, Mak. Ya ni lu nampak lu. Kok payah, Pak, Beko? Tu sawah nan di ujung jalan tu. Kok tiba sultan Beko? Jam basi tagang lah nyoleh tu. Kecil kan nak Beko. Ha. Baca dan. Padia salah nyambil dia sultan tu sawah hinyo nan dem pangkuan. Tahu? Tu pisang nan di tepi sawah tu, di parak tu. Kok tiba ka menabangnya. Padia salah. Betul? Kau perawat. Ketika laya dua den lai para awak dan menompang hinyo nan. Pak, mana stay ha? Beko di balian sate tu kah? Nang kini andangan dah lu. Stay daging, Pak. Iyo. Lapai abak beko abak tinggang kang sado lai. Tu bak kecil kang. Sawah tu koknya japuk di sultan lagiin. Sawah mah. Sawah tepi jalan tu ha. Piawak sawah awak ha. Iyo sawah awak kini. Piok menyalang hinyo eh. Tu para. Tu para oka nah. Kini bau dah sebenar kini dah ningan-ningawan nek dah curang kepai dah mah. Indak ko Yo, umur pun. Pak pai setia lai. Yo ada kepai beli sate beko. Selok. Kuat jampang singkit Oh, si. dah kuat tak Jangan lah dek kuat jampang singkit si umur dan tu kau nak dan gitarang kau nyola balik dan Malaysia beko. Tu, ada sawah parak dah. Yo itu jangan kau fikir kalau ada kecen. Nang sawah je parak tu punya sultan joka nah. Senang cik dan Joza. Setia. Seliru sih. Dan untuk kau lah aduh. Kau dah gih nak pakak serangan. Dan amuan nak ada kok penyampai you pudi dah beko nak. Ajo anyo kada gi makan. Ajo anyo kada gi belanja. Yo cocok salah kau ragak keluar untung lah terserak teliti orang ngasih lancak lah kau. Mau dimpan teliti si cik dah nah. Pak, tu dah lai. Setia tadi lah lai. Sate kau diusahakan cari sate kah? Nanado nan rancak tiang nah. InsyaAllah ha. 2 bulan lagi ada nak rancak tiang nah. Ni. Lihat dah ya, Pak. Tu. Ronda ya? Ancak lah ronda lah nah. Nak kaya laki bayu warna cik. Ku lah jalan ke-7 ni tinggal 2 lagi lah nah. Iya, ni onda Pak Lenan. Dia cari aja langsung dapat minyak onda dia ni hidup dah. Cak dah lah. Apa nak mandai jujam bela? Puan dalam dendeng. Mendai jajan. Iya. Mendai jajan. Baiklah. Badan. Pak. Sekarang apa ya? Kau nak yola? Asyik tolong saya dia nyu ang 2 bulan gua lai. Mana? Ini setia balik daging. Anak ni. Iyalah, Pak. Ya deh kau balik nang palang keluar palang. Lepas nak deh nada. Dan pindah duduk ke ni nah. Sarah dah kau lah. Coba aku cita-cita dah ngecek tadi dah. Dia ada mengecek.
Coba kau kanak-kanak ketika awak di atas hari tinggal ada kiak para. Ya, Lah berapa bulan kan doang kau? 2, Tambah 5 awak siko. 7, Tinggal ada berapa lagi? 2. Berarti 2 bulan lagi insuran tibo nyolena. Iya dah. Itu nanti keceng kan nak kau. Sudah cucu meninggal-ninggal nama nek dah. Yo lah tinggal nama nek tu rempai lagi. Pai kemana dah? Dah. Cucu meninggal si Pak pulang dah mana? Dah. Dah. Jangan tinggal dan nak talu dan nak udah. Lai nak dai dah pai dah. Ya barang kau pai. Angok kau saya belum karam dia tempon rupai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan siri pinang ganti rokok dan sebatang. Kalau lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati darat terlebih. Jika gawa minta ditimbang kok dosu ampun berlebih. Kami namanya anak muda-muda dari Silimado. Memang biak keji ko hanya kada untuk hiburan. Jika ada kesamaan antara cerita aja tampaknya itu betul-betul hasilnya atau tidak sengaja. Lagi kepada dosa-dosa kami tidak bersama-sama kami mengucapkan terima kasih dan nama like subscribe dan menonton. Lagian kami yo meminta juga terus tolong tambah subscribe terus, sampaikan kepada kawan-kawan lain. Semoga kami bisa terus menghibur semakin banyak di sana kami mensubscribe, menonton, like-nya makin rancak lah video keluar terus nah. Banyak kawan-kawan ya. Jadi kami ko dari Silimado tidak ada unsur-unsur lain selain daripada hiburan. Apalagi dalam dampak corona aku sebagai hiburan untuk menghilangkan stres-stres dosa-dosa lain, apalagi kurang stres-stres lah. Salimado